Okey, video yang sebelum ni ada isteri kejut suami. Sekarang ni giliran suami pula kejut isteri. Jom kita tengok macam mana. Tidur lagi rupanya. Kita dah siapkan sarapan. Cepat sedikit tidur. Bidadari syurgaku, puteri idamanku. Syaihan, Syaihan. Dengan tidur nyenyak, pipi lembut, putih kubu. Hei, bertuah, adik yang besar membuatkan isteri sampai tidur lena, keretihan, struggle untuk dapatkan anak. Semalam punya cerita, isteri ajak suami, saya diajak masuk bilik untuk struggle untuk dapatkan anak. Daripada tahun lepas lagi, tak dapat apa anak. So, malam semalam, kami struggle untuk dapatkan anak. Usaha untuk dapatkan anak semalam. Dan isteri tidur, tak apa. Saya tak nak ganggu isteri, so, ya, isteri tidur lah pula. Kita makan keluar, sendiri buat handmade. Okay. Selamat pagi sayang. You tidur tak rehat. Abang ada keluar, tengok bola, main PS4 hijab. Okay, rehat ya. Abang ada keluar, saling makan sandwich, main PS4. Best 2025. Bye.